Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fazli bin Ahmad Tajuddin ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Semoga Aidilfitri ini membawa sinar harapan dan kebahagiaan buat semua. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Saya Salim bin Soib Elias Hamid, Penasihat Undang-Undang Negeri Selangor, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Semoga Aidilfitri ini diraikan dengan penuh kesyukuran, keamanan dan kebahagiaan bersama insan tersayang. Saya Hanif Zainal Abidin, Pegawai Kewangan Negeri Selangor, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh rakyat Selangor. Semoga Syawal ini membawa keberkatan, kesejahteraan dan memperkukuh perpaduan dalam kalangan kita semua. Salam Aidilfitri diucapkan kepada semua. Syawal ini, ayolah kita, masyarakat berbilang kaum, menyambut raya dengan hati yang gembira. Semoga dipermudahkan perjalanan pergi dan balik. Kereta tak rosak tepi jalan, diberi kesabaran menjawab soalan panas dari saudara mara. Baju raya tak berkedut dan wajah sentiasa berseri walaupun tanpa makeup. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Ikhlas dari saya, Engsihan Esko Pelaburan, Perdagangan dan Mobiliti Selangor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Datuk Izham bin Hashim, Exco Infrastruktur dan Pertanian Negeri Selangor, ingin ambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin, wa antum bi khair. Moga hari raya yang kita sambut nanti adalah hari raya yang terbaik kepada kita semua. Moga Allah memberkati kehidupan kita. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam kita Selangor, maju bersama. Di kesempatan yang mulia ini, saya Borhan Aman Shah ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh umat Islam, khususnya warga Selangor. Semoga Syawal yang tiba membawa keberkatan, kegembiraan dan merapatkan silaturahim sesama kita. Setelah sebulan kita menempuh Madrasah Ramadan, marilah kita terus memupuk kesedaran, keikhlasan dan semangat kerjasama dalam membina masyarakat yang harmoni. Maaf zahir dan batin atas segala kekilapan. Semoga Aidilfitri ini disambut dengan penuh kesyukuran bersama keluarga dan insan tersayang. Khabar salam sejahtera. Syawal menjerang membawa kegembiraan dan kesempatan untuk kita melaungkan masa yang bermakna bersama keluarga serta sahabat handai. Dalam kesibukan kehidupan seharian, inilah waktu terbaik untuk kita menghargai kebersamaan dan memperkukuhkan hubungan sesama insan. Semoga sambutan Aidilfitri kali ini membawa keceriaan, mengeratkan lagi hubungan perpaduan dan kebersamaan serta menyemarakkan rasa cinta kita terhadap negeri dan negara tercinta. Tahun ini juga bersempena dengan Tahun Melawat Malaysia 2026 sekaligus Tahun Melawat Selangor 2026. Marilah kita bersama-sama menghargai keindahan dan keunikan yang ada di negeri Selangor dan di negara kita. Tak perlu jauh, Selangor kan ada. Kepada yang pulang ke kampung halaman, pandulah dengan berhati-hati, alon-alon pasti kelakon dan utamakan keselamatan. Semoga perjalanan kita selamat sampai ke destinasi masing-masing. Saya Yang Berhormat Datuk Eng Esko Kerajaan Tempatan Pelancongan Negeri Selangor merangkap Adun Skincan mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada seluruh rakyat negeri Selangor. Impen jeneng nang jerotin ara rigowo maring surau. Keruputan kuro lahir batin salah silap jaruk ngapura lah sing akai-akai. Selamat Raya. Kita Selangor maju bersama. Assalamualaikum, salam kita Selangor maju bersama. Alhamdulillah, sebulan berpuasa kini tiba masanya kita menyambut Lebaran bersama keluarga dan rakan-rakan tersayang. Harmoni dalam kepelbagaian, kerukunan masyarakat yang pelbagai di Malaysia, khususnya di negeri Selangor. Ianya sangat penting di dalam terus mengukuhkan fabrik sosial dan perpaduan masyarakat. Itulah aspirasi warga rukun Selangor ke arah melahirkan bangsa Malaysia Madani. Semoga kita semua mengambil ibarah dari Madrasah Ramadan tahun ini dan segala amal ibadah kita
diterima Allah Subhanahu Wa Taala juga. Kepada yang pulang ke kampung halaman, berhati-hatilah memandu dan semoga semuanya selamat sampai. Saya Rizam Ismail, Esko Kemajuan Desa, Perpaduan dan Pengguna Negeri Selangor, mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Alhamdulillah, Syawal telah tiba. Setelah sebulan kita bermujahadah di bulan Ramadan, kini tiba masanya untuk kita bersama-sama meraihkan kemenangan dengan penuh tanda kesyukuran. Pada sambutan Aidilfitri tahun ini, saya berharap kita semua dapat meluangkan masa berkualiti bersama keluarga dan sahabat handai. Jangan lupa untuk kita menziarahi dan pastinya untuk kita menikmati juadah Hari Raya dengan penuh sederhana. Saya, Najwan Halimi, mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin untuk semua warga Selangor. Mudah-mudahan kita akan dipertemukan lagi di bulan Ramadan dan moga-moga sambutan daripada tahun ini kita raikan dengan penuh kebahagiaan dan kesederhanaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamalia Jamaluddin, Esko Kesihatan Awam dan Alam Sekitar, ingin mengambil kesempatan ini bagi mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh rakyat Malaysia, terutamanya warga Selangor. Saya V. Paparaidu, Esko Semua Manusia dan Pembasmian Kemiskinan, ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Semoga Aidilfitri ini menjadi medan dan memperkukuh perpaduan dan semangat kebersamaan demi Selangor yang lebih maju dan sejahtera. Saya, Dr. Fahmi bin Ngah, ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, Minal Aidil wal Faizin kepada kesemua masyarakat yang beragama Islam di negeri Selangor. Semoga semuanya dapat beraya dengan baik, pergi dan pulang dengan baik, saling memohon kemaafan sesama kita dan eratkan perpaduan di antara kaum. Saya YB Anfal Saari mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh umat Islam. Semoga Syawal yang mulia ini membawa keberkatan, kebahagiaan dan mengeratkan lagi silaturahim sesama kita. Terima kasih kepada seluruh rakyat atas sokongan, kepercayaan dan semangat kebersamaan dalam membina masyarakat yang lebih baik. Raikanlah hari kemenangan ini dengan penuh kesyukuran, kasih sayang dan semangat perpaduan. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin.